Kita selalu bayangkan, jika makhluk lain wujud, mereka akan datang, menyerang, memusnahkan, menguasai dunia. Tapi, bagaimana kalau itu cara yang paling tidak bijak? Makhluk yang benar-benar maju tidak perlu peperangan, kerana kawalan sebenar bukan pada tubuh, tetapi pada fikiran. Apa yang kita percaya, apa yang kita takut, apa yang kita kejar dalam hidup. Jika semua itu boleh dipengaruhi, maka manusia akan mengawal diri mereka sendiri tanpa dipaksa, tanpa sedar. Dan jika sesuatu itu cukup bijak, ia tidak perlu menunjukkan diri. Ia hanya perlu membentuk dunia yang kita anggap normal selama ini. Jadi, persoalannya, adakah kita benar-benar bebas membuat pilihan atau kita hanya mengikut sesuatu yang kita tak pernah nampak dan telah menakluk kita?